Okey. Ha? Okey ya. Apa yang bunyi jatuh? Ada apa jatuh? Ha? Ada apa jatuh ah? Saya kira depan. Ada apa jatuh ah? Depan, duduk depan. Ada depan ah. Jangan lagi. Hui, penat weh. Apa benda jatuh? Dari atas. Saya kira nampak apa-apa ke tadi? Ada nampak apa-apa ke? Ha? Serius ah? Sembang apa? Serius ah, aku kat pintu tu. Ada nampak saya ke tadi? Habis cakap dengan siapa tadi? Dia bertanya cakap dengan siapa tadi? Dia pakai bagi tahu apa tadi? Oh, bagi tahu signal saya. Saya tak ada phone, nak tengok live macam mana. Saya bagi tahu saya tak ada phone. Saya ada satu phone ni ha. Ada kawan. Ha? Kawan. Siapa? Cakap elok. Cakap elok. Saya punya kembar. Ha? Kembar. Kembar? Jangan macam-macam. Siapa dia? Kembar apa ni? Cakap betul-betul. Sumpah dengan saya. Supaya macam ni? Pakai baju kuning juga ke? Putih. Ha? Dia pakai kain putih. Pula. Ni jangan macam-macam. Saya kira. Pecah lubang. Tak, cakap elok. Betul saya tak tipu. Jom. Okey, Syakira, boleh bagi tahu boleh nak repeat lagi tempat lain esok? Janganlah kalau saya Geng, semangat geng. Aku nak belajar. Aku habis ni aku nak bawa dia makan nasi goreng geng. Geng, semangat geng. Donat weh. Semangat geng. Jom. Lock si pun Syakira. Oh, beli kat mana ni? TikTok. order Oh, TikTok. Berapa ringgit? 60. RM60. Wih, mahal juga. Sedap tak? Berapa lama pakai? Baru sebulan. Oh, baru sebulan geng. Jom. Sebulan geng. Ampun jangan komen yang ni kan. Jom. Sekiranya depan. Abang sakit. Abang rasa berat kepala ni. Tak tahu kenapa. Kena hujan ke apa tak tahu lah. Jalan depan. Jalan depan. Last kita kena ke belakang. Last kita patah balik. Kita gerak. Okey, nak gerak pukul 5. Jom. Last kita jalan satu round. Kita gerak. Sebab apa tahu? Syakira kena ada bau Syakira kat sini. Kali senang. Okey, faham lah kan? 40 pakai panggil 9 kupang geng. Ampun ni tak semangat lah ampun ni. Member siap member siap bersiap weh. Ampun tak aku tunggu berapa lama Syakira? 1 jam weh aku tunggu dia weh. Okey, aku suruh dia pakai cantik geng. 1 jam geng. 1 jam jugalah bersiap. Okey. Depan. Tempat tadi. Semangat Syakira, semangat. Jaga-jaga Syakira tu kesian. Dah tengah. Ampun ni kan. Ampun ni jangan macam-macam. Mengantuk ah. Okey, jalan last. Untuk tidur dekat kedai. Tak apa. Murut nanti ha. Okey. Ini larat lah. Okey, last satu round kita balik. Last. Weh, apa tu? Weh, apa boleh jatuh weh? Weh, apa tu? Sial tu. Okey, jom. Jalan. Jom. Jalan. Last. Kita satu round je. Sabar tu. Okey, jom. Apa ya dia? Tak tahulah. Yang aku bau dah. Jom. Jalan. Jom.
Siapa tu? Jalan lagi. Ha? Tak, jalan. Kau tak bau semacam ni. Jom. Weh, tempat ni tak lawak weh. Weh. Tempat ni lagi. Jom. Okay, last. Jom. Saya kira basah tu kenapa saya kira? Belakang basah kenapa? Ha? Saya kira basah tu kenapa? Apa tu? Period. Alamak. Jom. Jalan. Patut bau semacam. Tak bau semacam ni. Jalan. Tak apa. Jalan. Apa tak aku bau semacam? Weh. Bau kuat weh. Bukan malu ini. Aku bau geng. Aku bau sesuatu geng. Bukanlah tadi dia duduk tadi tu basah geng. Tadi tempat dia duduk tu basah. Hampa ni. Tempat dia duduk tadi tu basah. Jalan. Tempat dia duduk tadi basah. Okey, jalan. Depan. Sabar. Tak ada yang meleleh pun. Okey. Last lah. Masuk satu kali. Kita keluar tu. Okey. Oh, betul ke tu? Betul. Boleh masuk? Okey. Jangan kentut saja. Ha? Abang kat belakang. Lagi. Tak, tadi dia duduk tadi tu. Tempat dia duduk tu basah, geng. Tadi dia duduk tempat dia duduk tu basah. Hampa ni jangan macam-macam. Tadi aku bau wangi, geng. Jalan. Kita nak keluar lah. Kita nak jalan satu round. Syakira, yang tadi pocong tu boleh ceritakan sikit tak? Yang tadi pocong tadi tu. Ha? Boleh ceritakan sikit tak tadi? Yang pocong tadi tu. Ini tak boleh cakap. Oh, kat sini tak boleh cakap? Tak boleh tegur ha? Kita apa, jom kita keluar. Geng, Sagi aku bawa dia pergi makan nasi goreng kampung, geng. Aku bawa pergi makan nasi goreng kampung. Lamb chop mana ada time-time ni, geng? Tak ada lamb chop dah. Okay. Tadi hang masuk lambat, mana nak ada pocong. Hang masuk pun kira apa. Mana nak ada pocong. Orang nak balik dah. Hampa ni macam-macam tu lah. Habis awal, hampa ingat. Habis lambat pun, hampa ingat weh. Kenapa? Jom. Pelan-pelan. Syakira, pelan-pelan. Weh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tak, tadi tu basah. Dia duduk tadi tu dekat apa? Dekat tangga tu basah. Tadi dia duduk dekat. Okay, kita dah di penghujung, guys. Okay. Syakira malam ni tak goyang sikit, geng. Itu je lah aku boleh dimaklumkan. So esok kalau boleh, tengok kalau Syakira larat, kita bawa pergi lakukan siling, okay?
Okay, kita pergi lokasi lain. Okay, yang lebih seram lagi Yang lebih lagi seram, okay. Okay, kita try tengok, okay. Jom. Okay. Syakira okay. Okay, yang belum follow tu tolong follow guys. Okay, yang belum follow tolong follow guys. Kepada seram, boleh follow geng. Kita jumpa itu tempat lain geng. Jangan daripada ikut belakang, jangan macam-macam. Jangan macam-macam geng. Yang belum follow geng dulu geng. Esok kita bawa, okay, kita bawa tempat lain pula, merasakan suasana yang tempat yang lebih seram, okay? Seram geng. Apa pun kepala aku dah pening dah geng. Kepala aku dah pening, menyengat dah geng. Okay? Kepala aku dah ni kata apa? Dah main sakit dah ni. Okey geng. Apapun kita terima kasih pada Syakira, okey, aka Abang Jeki sebab sudi join kita untuk malam ni, okey. Okey, apapun hampa jangan taksub, okey, anggap benda ni sebagai hiburan malam hampa, okey geng. Okey, sekadar hiburan geng. Okey. Alright, so kita jumpa esok di lokasi yang lain. Okey, saat lepas ni aku nak bawa pergi makan. Okey, nak makan lamb chop memang tak ada lah time ni geng. So, aku akan bawa Syakira makan dekat mamak je lah. Yang tu je lah. Sebab kita punya donat lagi tak cukup geng. Kita punya donat tak cukup lagi 23 donat geng. Tas aku simple-simple lah geng. Bukan harimau, bukan lion, bukan naga apa tau. Simple-simple je geng. Okay, simple-simple je guys. Terima kasih Rika. Sejuk lah, gila tak sejuk. Okey Syakira, sebelum kita nak end live, Syakira boleh cerita dulu apa yang Syakira nampak. Okey, tadi kat dalam tak mau ceritakan. Okey, jom sini. Syakira okey Syakira? Okey. Semangat ya, semangat Syakira. Okey, jom duduk. Mai. Okey, cerita sikit Syakira apa yang tadi yang nampak tu sebenar-benarnya. Cerita tak habis tadi. Mai tepi kita kena lenggek lagi. Apa yang nampak? Okey, duduk depan, berdiri kat depan. Okey, apa yang Syakira nampak tadi? Okey, apa? Macam gula-gula. Gula-gula apa tu? Pocong. Confirm. Saya memang nampak. Okey, dia memang nampak geng. Sebab kalau orang lain dia tak boleh nampak. Okey. Siapa yang nampak tekan satu geng? Siapa yang nampak tadi tekan satu geng? Kami dua je, tak ada siapa-siapa okey. Kami dua geng, tak ada siapa-siapa kat base, tak ada siapa. Okey, tak ada hantu terbang ke apa tak ada Tapi dia sendiri yang nampak. Aku tak nampak geng. Lagi apa lagi? Nampak pocong lepas tu? Wah. Ramai kat nampak. Lompat dah. Tinggi ke macam mana? Dia macam ni. Macam mana? Sikit tak jujur. Oh, macam tu Oh. Lepas tu hilang. Oh. Guys, 1.5k geng. Belum follow, tolong follow geng. Kita jumpa esok lokasi lain geng. Kalau Syakira larat, kita try. Saya pun try pujuk Syakira. Pakai elok-elok sikit, lawa-lawa sikit sebab Syakira pun last minute geng. Syakira last minute malam ni. Okey, kita try tengok. Itu hantu Cina. Pocong kan tu Cina tu. Cakap betul. Sini hantu Jepun kan? Dulu ada peperangan di sini kan? Ya, ada. Ya. Pusat tahanan Jepun. Ya. Tak ada filter. Mungkin ni Melayu. Yang pocong tu Jepun ke Melayu? Melayu. Sebab dia pakai. Oh, macam bunjut macam bunjut Oh, okey. Okey, faham. Oh, dia macam bunjut lah. Tapi apa yang saya maklumkan, dekat pokok ni dia berkata ada langsiak. Ni, sini. Kira. Okey, dekat pokok ni ada yang bertenggek. Okey, apa yang saya dimaklumkan dekat sini ni ada langsiak. Ada orang pernah, dia bukan duduk tau, dia bertenggek. Dia macam bertenggek. Lepas tu dekat sini dia mengilai. Okey, dia mengilai. Nampak. Dia kasi nampak orang. Dia kasi nampak Serius Yalah. Tadi saya kira nampak tadi. Dekat sini. Dia macam kain putih. Confirm lah, dekat sini memang rumah dia kan. Ya. So tadi tu memang dia lah. Selain pada tu, langsiak ke macam putih anak ke? Dia macam berkibar-kibar lah. Berkibar-kibar Okey. Benda sini ni memang ada orang. Bau tak? Bau wangi tak? Bau bunga melur tak? Betul sekarang ni saya bau ni. Saya kira bau tak bau? Bau. Tak, cakap jujur. Bau ke tak bau? Bau. Bau kuat kan? So, alamak. Ada bau lah guys.
Ada bau bunga melur, ada bau bunga melur, ada bunga melur. Ada bau bunga melur guys. Ada bau bunga melur. Ada bau bunga melur Sat. Aduh. Cek Sat, aku cek Sat. Syakira, tunggu Sat. Saya pergi cek Sat. Okay, Syakira. Ni Syakira, bukan lain ah, bukan jemaah ah. Ni Syakira, betul lah Syakira. Bukan ah. Korang ah. Sat lagi pi. Okey ah, tengok ah. Syakira dekat sini ah. Kalau dekat dalam ada Syakira lagi seorang, aku tak tahu geng ah. Hampa tengok ah. Okey, Syakira dekat sini ah. Aku cek dulu geng. Aku cek dulu, okey. Aku cek dulu. Sebelum aku nak bawa balik, aku nak cek. Aku bawa yang balik yang mana satu. Okey, aku nak pastikan aku bawa balik Syakira yang betul ataupun Syakira yang lain. Okey. Okey, aku nak pergi cek Sat. Okey, takut lagi aku bawa Syakira yang lain geng. Syakira yang tertinggal kat sini pula. Okey, Sat, aku cek Sat. Hui, naya weh. Sebab dia nampak pocong weh. Tadi aku tak melawak geng. Aku pun nampak tapi aku tak nampak yang lompat-lompat. Hampa janganlah duduk bocok-bocok geng. Aku rembas lagi pun kau tahu. Aku rembas aku nak tengok. Okey, Syakira tengah duduk geng. Syakira tengah duduk guys. Syakira tengah duduk. Okey, last geng. Boleh bantukan, boleh gerakkan tas saya sikit geng. Okey. Boleh bantu gerakkan tas saya sikit geng. Tak banyak geng, lagi sikit lagi geng. Lagi sikit geng. Alamak. Lagi 15 donat je kita. Alah, hai. Lagi 15 donat je geng. Lagi 15 donat je. Aduh. Awaklah senak sangat. Awaklah gemuk sangat. Aku nak pastikan. Tengok. Tak, aku nak kena check dulu sebelum aku bawa balik siapa. Sama ada Syakira ke. Syakira boleh jadi budak besar. Boleh, Pik. Boleh, Pik. Ada lagi, Pik. Boleh, Pik. Wah, tak boleh pula, Pik. Weh, Syakira jangan nampak. Jangan macam-macam, weh. Aku nak check Syakira yang betul, tak betul. Bagi aku masuk Sat. Ampun jangan potong sikit boleh tak? Okey, tak ada. Tak, saya nak cari check. Saya nak show, nak check dulu. Adakah Syakira yang ikut saya tu Syakira ataupun bukan? Kau lain lah sebab saya berwangi geng. Saya berwangi bunga melur. Minta Syakira tompak donat. Ampun kemut lah. Ampun donat pun tak boleh. Aduh, macam mana aku nak bawa Syakira lepas ni? Dua-dua ada kat luar. Jangan weh. Sabar. Nak check dulu. Apa-apa kita check dulu geng. Apa-apa kita check dulu. Betul ke tak betul ke kita check dulu geng. Okay, kita check dulu. Tak salah geng, kita boleh check geng. Okay, tak salah geng. Sebelum apa-apa aku akan check dulu geng. Sebab aku pernah ada kes dia bawa benda menyerupai geng. Padahal bukan dia bawa member dia tu geng. Okay. Aku rambah Tadi Syakira duduk kat sini geng. Tengok ni. Sekarang aku nak check dulu Sat. Aku nak check dulu kat belakang. Sekarang aku nak jalan last. Aku dah check dulu geng. Tak ada kot, takkan hilang kot. Hampa ni macam-macam hampa ni. Kat luar ni takkan lah. Hello. Hello. Guys, 1,300 geng. Yang belum follow tolong follow geng. Esok kita jumpa lokasi yang link pula. Baik. Dengar. Ramai yang tak follow lagi. Ramai yang tak follow guys. Yang masuk tak follow geng. Follow tu free guys. Semangat geng, takkan 10 orang yang follow. Sat, aku masuk Sat. Sat, aku check Sat lah. Syakira ada kat dalam ke dekat luar? Okey. Kalau Syakira kat dalam macam mana geng? Kalau Syakira ada kat dalam macam mana? Dengar suara. Sila dengar suara. Sila dengar suara. Sat, aku nak check dulu Sat. Apa bagi aku fokus Sat.
Lepas tu aku seorang berstay. Wow. Oi, siapa tu? Siapa kat atas? Oi. Siapa tu? Oi? Siapa tu? Oi. Tak sedar hati weh. Aku tak sedar hati. Bau kuat ni. Bau kuat. Bau bunga melukuat weh. Bau bunga melukuat. Serius eh. Bau bunga melukuat sangat kuat. Dah pukul 5.30 geng. Kita nak kena gerak dah. Okay. Ada lagi. Saya kira ada lagi. Hai. Tu ada lagi tu. Okey geng, sebelum saya end live, tolong follow dulu geng. Geng. Yang tak ada coin nak PC, tak ada coin nak paskat apa, tolong follow dulu geng. Okey. Okey, kita nak gerak dah. Okey, terima kasih semua yang gerakkan kita punya task ya. Okey, terima kasih semua yang support gerakkan task kita geng. Tak, saya nak bawa dia pergi makan. Apapun terima kasih semua yang kongsi rezeki. Okey, yang kongsi rezeki, gerakkan kita punya task, semangat geng. Tanpa kalian kita tak ada kat sini geng. Okey, malam ni saya ada tetamu ni, nama Syakira. Sebab dia, terima kasih kat dia sebab dia sudi join geng. Sebenarnya dia takut guys. Okey, sebab dia takut geng. Tapi itulah. Terima kasih dia lah. Terima kasih. So kita jumpa esok malam geng, InsyaAllah di lokasi yang lain. Okey. Aku pasti ya, aku yakin lah ni Syakira geng. Memang tengok muka Syakira daripada tadi cuak geng. Okey, cuak. Okey, memang dia. So terima kasih semua yang kongsi rezeki ya. Okey, terima kasih semua. Walaupun saya nak ucap bye-bye dulu. Kita pun masa pun nak kena hantar Syakira balik rumah dulu. So Syakira, satu kata sepatah dua kata Syakira. Terima kasih komplikan saya. Terima kasih. Kerana sudi merantau dalam rumah. Kuat sikit. Rumah pesakit gila. Bukan pesakit jiwa, rumah pesakit jiwa. Pesakit jiwa. Dan malam ni last dah. So lain kali kalau kata tak letih, boleh sudi ikut lagi tak? Kalau insyaAllah kalau saya masih larat, semua saya beli lagi. Okey geng, apa bagi semangat geng. Sebab saya kalau kurang tidur, macam saya pening. Pening Nanti saya kena banyak tidur. Memang stres tu isok kok. Dia stres. Okey geng, terima kasih semua yang nak follow. Kita jumpa esok lokasi yang lain, InsyaAllah. Okey, harap cuaca pun macam malam ni cantik geng. Okey. Kita akan bawa Syakira kat tempat lain. Satu lokasi lagi aku nak bawa dia dekat Doktor Gila. Okey, yang ni malam ni pesakit jiwa geng. Banglo pesakit jiwa. Aku lagi satu Doktor Gila dekat Banglo Datuk Gila dekat pulau juga. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye. Sayonara. Kata flying kiss dulu, flying kiss. Betul-betul Mia, betul-betul. Lagi satu kali. Bye bye. Bahan, terima kasih tau. Support dia. Terima kasih. Okey, bye bye semua. Erika, terima kasih ya. Terima kasih hadir.